Hai, Assalamualaikum. Saya Nurhadatul Syafia. Hari ini saya nak bentang tentang topik simulasi online. So, kita ke next slide. Okey, ini pengenalan tentang produk saya. Produk saya iaitu Marshmallow Yogurt Bars. Ialah snack manis lembut yang diperbuat daripada campuran yogurt, marshmallow cair dan bahan tambahan seperti biji rin, biskut hancur atau buah kering. Iaitu buah kering tu macam strawberry kering. Saya gunakan strawberry kering. Okey, so seterusnya berbeza daripada versi yang perlu dibekukan. Bot ini menggunakan marshmallow cair sebagai bahan pengikat menjadikannya padat, kenyal dan stabil disimpan pada suhu bilik. Snack ini bukan sahaja ringkas disediakan, malah mempunyai rasa unik, perpaduan masa lembut yogurt dan kemanisan marshmallow. So seterusnya, okey, ni gambar saya punya produk lah, saya ambil sendiri. Okey. Yang ni logo dan stiker. Logo tu saya letak dekat FB saya, FB jualan saya. Lepas tu yang stiker ni saya akan lekat bila saya jual produk tu, saya lekat kat plastik. Seterusnya, okey, ini Google Trend untuk 30 hari punya marshmallow, lebih tinggi lah daripada saya punya produk marshmallow yang Oreo. Seterusnya untuk 90 hari marshmallow juga yang tinggi daripada produk saya. Lepas tu yang ni yang 5 tahun marshmallow juga yang tinggi. So seterusnya analisis SWOT untuk saya punya produk. Ini kekuatannya ada 5, iaitu gabungan unik rasa, produk snack yang mudah dimakan, sesuai untuk pelbagai golongan, kaya dengan probiotik dan pembungkusan menarik. So seterusnya ini kelemahan produk saya pula. Kandungan gula yang tinggi, jangka hayat terhad, kos pengeluaran tinggi dan kurang kesedaran jenama. Seterusnya peluang, trend gaya hidup sihat, pasaran ekspor, inovasi produk dan kerjasama dengan pasaraya dan platform e-dagang. Seterusnya ancaman bagi produk saya pula ialah persaingan sengit, perubahan cita rasa pengguna, isu kesihatan awam, kenaikan harga bahan mentah. Okey, ini BMC saya punya produk lah. Okey, saya bagi masa, boleh baca dulu. Okey, so kita ke next slide. Okey, yang ni kaedah photoshoot yang saya ambil, iaitu ada flat lay, front, back dan right dan left. Okey. Seterusnya USP produk saya. Gabungan unik rasa manis marshmallow dan kesegaran yogurt dalam bentuk bar snack yang mudah dinikmati. Dia ada versi lain juga, iaitu untuk kesihatan dan kemudahan. Bagi kesihatan ialah snack lazat dengan sentuhan yogurt sebenar, ringan, menyihatkan dan memuaskan. Untuk kemudahan pula, snack bar serba lengkap, rasa manis dan segar dalam satu gigitan, sesuai untuk gaya hidup aktif. Untuk golongan muda pula, snack trendy dengan gabungan rasa yang luar biasa, marshmallow dan yogurt dalam satu bar yang fun. Okey, seterusnya ciri-ciri produk saya. Gabungan rasa unik, dia berbentuk bar, pembungkusan mesra pengguna, tekstur yang menarik, sesuai untuk semua peringkat umur. Okey, yang ni teaser saya punya ni, akaun bisnes saya. Okey, seterusnya ayat software dan hard sell. Okey, yang ni saya letak dekat Facebook saya. Okey. Seterusnya Facebook page name ada kat situ, Sweet Bites by Dida. Seterusnya konten Facebook dan Instagram. Okey, ni konten saya letak dekat Facebook dan Instagram saya lah, beserta dengan link WhatsApp saya dengan hashtag dan caption hard sell. Okey, ni Facebook page cover, saya menggunakan Canva. Seterusnya Facebook page categories. Okey.
Seterusnya, Facebook page description. Dan ini adalah link saya punya Facebook lah. Akaun Facebook jualan saya. So yang ni Instagram jualan saya, Sweet Bites by Dida. Okay, tu tak cukup lagi followers, sekarang dah cukup dah. So yang ni teknik gambar pula, ada flat lay, close up dengan rows of third. Kemudian caption dan hashtag. Okay, yang ni caption dekat IG saya dan hashtag pun sama dekat IG saya. Tapi saya gunakan yang ni untuk dalam Facebook juga. Kemudian Reels IG, saya buat video untuk produk saya. Saya buat bagi menarik perhatian pelanggan lah. Kemudian yang ni link Facebook page saya punya. Okay, yang ni catat alih close sale saya. Ada 3, ada 11 sini. Okay, yang ni print screen close deal yang saya buat untuk customer. Macam customer order, saya bagi yang ni lah. So yang ni gambar pelanggan yang dah order dengan saya. Pakcik-pakcik pun order. Hampa jangan risau, hampa jangan takut. Kalau kata gigi hampa takut, hampa jangan takut. Orang tua pun boleh makan lah. Kemudian resit transaksi, ada banyak lagi tapi saya dan screenshot satu je. Okey, yang tu saja daripada saya tentang produk saya. Terima kasih, bye bye.